Dekat tangan aku sekarang ni ada RM8,000 duit Malaysia. Kita akan tukar dekat pound. Agak-agak berapa kita dapat? Malaysia memang nampak macam tebal kan? Bila dah tukar, nipis ke tak nipis? So actually aku akan split dua tau, sebab aku akan ke dua buah negara yang currency dia berbeza. So RM3,000 aku akan tukar dekat euro, and lagi RM5,000 kita akan tukar duit pound. Jom kita tengok berapa kita akan dapat. Okay, aku dah tukar dah. So tadi RM8,000 semua sekali kan. Ni dia hasil daripada RM8,000. Ada dua currency kat sini. So ada dua currency, yang euro, this one yang euro punya, and this one yang pound punya. Yang pound ni RM5,000 Malaysia, dapat banyak tu je. Yang euro RM3,000 Malaysia, dapat banyak tu.